Assalamualaikum. Selamat datang rakan-rakan ke saluran YouTube Sekolah Mistik Malaysia. Hari ini kita akan bercakap tentang Kabir Das. Sebelum kita masuk ke dalam butiran tentang Kabir Das, izinkan saya mempersembahkan beberapa perkara kepada anda. Dialog antaragama. Dialog antaragama, dialog untuk membina konsensus. Ada kalanya perbualan seperti ini telah berlaku. Pada masa ini, I tidak tahu jika itu sedang berlaku. Saya telah melihat ini berlaku pada 3 kesempatan. Akan ada pemimpin pada masa itu, semua mereka bercakap, Islam akan menjadi pemimpin. Beberapa pemimpin komuniti Hindu hadir. Saya telah melihat Jain dan Cik muncul dan berbincang tentang perkara-perkara tersebut di khalayak ramai. Kemudian kita akan bercakap tentang aspek-aspek penting setiap agama. Vivekananda juga datang ke Parlimen Agama dan pergi ke luar negara. Tetapi tiada model sedemikian untuk pemimpin rohani. Kedua adalah perkara biasa di beberapa kolej untuk datang ke pusat akademik kolej atau universiti dan menjalin dialog antara agama ini. Apabila saya berada di lapangan, kami mempunyai banyak perbualan di tempat kerja. Mari kita bincangkan perkara itu dan jemput pelbagai penceramah agama serta adakan perbincangan kritikal mengenainya. Pelajar akan mencapai pemahaman. Ini akan menjadi peluang untuk memahami apakah idea-idea asas semua agama dan apakah perbezaannya. Ia adalah satu usaha untuk mewujudkan keharmonian. Jika anda melihat jenis ketiga, kemukakan kritikan yang kuat. Beberapa orang bijak akan bercakap. Atau tosi, terdapat banyak suamiji moden yang mungkin dalam masa terdekat sanyasi. Dia tidak sering menerima kritikan. Orang seperti Osho sangat kuat. Begitulah amalan agama datang dan dikritik. Mereka akan datang ke satu lokasi. Seorang guru akan berada di atas pentas. Dari situ mereka datang dan dari sudut pandang mereka sama ada agama ini adalah Islam atau Hindu atau Kristian, ketiga-tiga ini adalah agama utama di India. Bahagian praktikal ini akan dilaksanakan dan membentangkan perbualan secara terbuka tentang apa kesilapan yang terdapat dalam hal ini. Ia akan dirakam dan diambil dari perbualan-perbualan tersebut dalam banyak bidang yang akan datang kemudian. I rasa dialog antara agama seperti ini berlaku di pelbagai lokasi dengan watak yang berbeza. Saya tidak tahu sama ada kita boleh mempunyai perbualan agama seperti itu. Saya tidak tahu jika ada peluang untuk itu dalam 20 tahun yang lalu. Saya bahkan berfikir bahawa budaya bersabar, santai, tidak kehilangan kasih sayang, tidak kehilangan persahabatan dan pada masa yang sama mengkritik satu sama lain telah hilang entah ke mana. Kita tidak mempunyai pendapat jika kita meletakkan seorang pemimpin agama tertentu dalam ruangan. Jika anda datang dan melihat bahasa yang mereka gunakan, ia adalah bahasa yang sangat ganas. Ulasan adalah dialu-alukan. Tetapi ia tidak perlu menjadi satu beban. Ia bukan tempat untuk berbual. Ia adalah bidang yang berbeza. Kita tahu itu. Gerakan Bhaktita bermula di India pada abad ke-12. Gerakan Bhakti ini telah datang dan mencapai banyak perkara. Di satu pihak, ia meningkatkan pengabdian. Sebaliknya, ketidaksamaan kasta yang wujud semasa zaman Hindu, yang wujud pada zaman ini, datang dan ia mula runtuh hingga ke tahap tertentu. Iaitu, mereka mula mempersembahkan idea bahawa Tuhan adalah milik semua kasta. Iaitu, walaupun orang yang bukan dari kasta Brahmin atas datang dan menyertai gerakan-gerakan ini dalam jumlah yang besar dan masuk ke dalam kuil-kuil tersebut untuk menyembah suami. Pada masa yang sama, Kabir Das dengan siapa kita boleh berbual juga datang. Jika anda lihat apa yang Kabir Das lakukan, dia tidak datang dan berkempen perlahan-lahan, lembut dengan membawa perkara-perkara berkualiti.
dia akan memecahkan segala-galanya. Dia dekonstruksi. Hinduism dan Islam muncul sebagai kekuatan agama yang kuat pada abad ke-14. Banyak konflik agama atau perbezaan kasta dalam setiap agama, semua ini datang dengan sangat tajam dan dia datang dan dia melihat pelbagai karya untuk memberitahu orang apa itu kerohanian sebenar. Apakah jenis-jenis kerja yang berbeza? Dia keluar dan berkempen di kalangan orang ramai. Pada masa itu dia datang untuk mengkritik Islam dengan begitu berani. Dia juga mengkritik Hindu. Itulah yang akan kita lihat sekarang. Kritikan jenis apa? Mari kita lihat dengan lebih dekat apa yang dia cadangkan sebagai ganti CP. Para saintis percaya bahawa dia dilahirkan pada tahun 1450. Mari kita lihat perkara-perkara ini kemudian. Dia adalah seorang penulis puisi, seorang penyair dan seorang penulis. Semua yang menerima Tuhan sebagai mempunyai sifat datang dan berkata bahawa mereka adalah orang yang berbudi pekerti. Seseorang yang dianggap tidak mempunyai sifat-sifat dianggap sebagai nirguni. Dia disebut sebagai seorang penyair. Puisi-puisinya sangat popular, terdapat 2 baris, terdapat 4 baris. Ia lebih berkuasa. Dia menggunakan kata-kata dari bahasa yang boleh digunakan oleh orang biasa. Dia datang dari pelbagai bahasa seperti Bhojpuri, Urdu dan Hindi dan menyertakan setiap perkataan yang boleh digunakan oleh orang biasa. Iaitu ungkapannya adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat dengan mudah sampai kepada orang biasa tanpa falsafah seorang Vedan. Saya tidak tahu apa itu. Guru Granth Sahib mengumpulkan kira-kira 500 puisi. Daripada puisinya, orang Sikh datang dan menyembah Guru Granth Sahib. Buku itu telah tiba. Ini adalah salah satu koleksi puisi. Cerita telah ditetapkan. Terdapat 500 perenggan dalam bukunya. Dia sangat terkesan dengan orang Sikh. Datang ke satu sisi dan beritahu saya semua elemen Islam. Amalan-amalan ini dikritik teruk. Sebaliknya, terdapat kritikan yang kuat terhadap Hindu. Pada masa yang sama, pertimbangkan beberapa perkara. Dengan cara ini, dia menerima manfaat karma dari agama Hindu. Dia datang ke sisi lain dan menerima kelahiran semula. Jika anda melihat apa yang dia ambil dari Islam, dia menerima bahawa hanya ada satu Tuhan. Dia menerima bahawa penyembahan berhala tidak diperlukan. Seterusnya, dia berpendapat bahawa diskriminasi kasta tidak seharusnya dilihat dan dia datang dan mengambilnya dari Islam. Jadi, dengan cara ini, dengan mengimbangi kedua-duanya, satu jenis visi baru muncul pada masa itu dan meletakkannya pada agama-agama. Iaitu, walaupun semua agama bercakap tentang Tuhan, terdapat perkara-perkara lain dalam ritual mereka. Maksudnya, beberapa puisi atau kata-kata yang boleh dianggap sebagai lagu atau panduan. Dia berkata bahawa tidak ada Tuhan dalam semua ini. Jadi dia berkata, mengapa mencipta jurang? Dia bertanya kepada orang Hindu. Saya melihat gerakan puisi beliau sebagai gerakan menentang orang-orang ini, terutama ketika beliau datang dan pergi. Kerana tiada Brahmin kasta tinggi di tempat di mana dia telah bercakap, tiada kasta tinggi. Jadi, mengapa anda mendiskriminasi apabila menyembah Tuhan? Jangan masuk ke kuil ini. Apa nak dikata orang-orang kasta tinggi dan orang-orang kasta rendah tidak pernah langsung memandang antara satu sama lain. Ada adat seperti itu. Dia mengajukan soalan. Saya akan katakan satu yang hebat untuk muncul di platform budaya sebagai suara seni untuk menentang diskriminasi tersebut. Kita dapat melihat bahawa puisinya adalah suara pemberontakan. Terdapat ratusan puisi, itu semua cakap-cakap kosong. Itulah harinya. Ia tidak datang kepada orang-orang besar dan bercakap mengenainya.
Orang biasa datang dan menyanyi sehingga hari ini di Rajasthan. Dia juga menyanyi di Kashi. Dia juga menyanyi di Pakistan. Datang ke sini untuk ini. Beberapa projek sedang berjalan. Saya telah melihat projek Kabir. Kemudian datanglah lagunya dan nyanyikanlah sebagai lagu ataupun nyanyikanlah sebagai lagu solo. Kita perlu melihat bahawa walaupun hari ini orang biasa datang dan menjadikan lagunya sebahagian daripada kehidupan mereka. Mereka belajar di sekolah. Baca token-token itu, anda tahu Rabindranath Tagore Samreji telah mengambil ratusan puisi terbaiknya dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggeris. Anda boleh melihatnya di internet. Tersedia. Ia ada di laman web. Bukan saja 100 puisi itu, tetapi dia akan masuk ke dalam semua puisi dan mengkritik agama serta menunjukkan mana satu doktrin agama yang betul. Falsafah asasnya adalah agama. Datanglah ke sini dan percayalah kepada Tuhan. Jangan berputus asa pada Tuhan. Itulah yang menjadi fokus hidupnya dan itulah yang dia tumpukan. Jadi, jika Tuhan seperti itu, baginya dia terus menyebut nama Ram. Ram Rahim adalah salah seorang daripada mereka. Dia akan berkata, saya adalah anak Ram Rahim. Dan jika begitu, siapa dia? Di mana kamu? Ada banyak cerita tentang itu. Jangan minta ramai orang datang ke bandar kita membina mitologi. Seorang sanyasi adalah seorang bijak yang datang dan menjadi selebriti. Simpanlah. Walaupun seorang sanyasin atau bijak pandai telah menjadi terkenal atau ingin dipopularkan, akan ada banyak cerita fiksyen yang akan muncul di sekelilingnya. Ini dikatakan sebagai warisan. Semua soalan yang memecahkan tradisi itu, semua mitos itu akan datang dan pergi. Dan kemudian dia satu-satunya, saya perlu memahami apa yang dimaksudkannya apabila dia datang ke sini. Tidak kira apa jenis Tuhan sekalipun, tidak kira apa jenis orang bijak, mereka mempunyai pengetahuan yang tajam. Mereka yang mencari kebenaran akan datang dan mengetepikan semua pembinaan sedemikian dan melihat kebenaran. Terdapat banyak cerita seperti itu tentangnya. Nima air Nima adalah ibu dan Nima adalah bapa. Itu yang terakhir. Kedua-duanya adalah beragama Islam. Mereka adalah orang yang datang, yang miskin. Ketika dia berjalan di sepanjang jalan, dia terdengar seorang kanak-kanak menangis di taman. Mereka mengambilnya dan membesarkan. Itulah yang mereka panggil kabir. Tidak. Apabila seorang gadis Brahmin pergi bersama bapanya untuk menyembah seorang sanyasi, dia datang dan memberkati anda dengan anak yang baik. Malangnya saya belum berkahwin. Apa dia akan buat? Saya tidak boleh membatalkan berkat yang telah saya berikan kepada kamu. Mari kita buat satu. Daripada kelahiran biasa, anda boleh mengikat pembalut pada tangan ini dan membuat seorang kanak-kanak keluar daripadanya. Dia tidak dilahirkan dalam rahim ibunya, dia datang kepada satu. Terdapat begitu banyak cerita tentang Tuhan datang dan duduk di atas bunga. Semua ini adalah fantasi. Kita boleh lakukan itu. Apa yang boleh dikatakan secara umum ialah apabila orang bijak dilahirkan akan ada letusan di langit. Atau bintang-bintang akan bersinar, bintang baru akan muncul. Semua ini telah memberikan kita banyak mitologi. Kami akan melakukan semua ini. Saya rasa apa yang diperlukan adalah untuk mereka yang mencari kebenaran. Dengan cara itu, kanak-kanak ini telah tanpa makanan untuk masa yang lama. Sama ada dia bermula dengan Tuhan Yang Maha Esa atau dia terbentuk sendiri. Dan kemudian saya mula makan. Tuhan tidak makan makanan. Ini bukan daripada Tuhan. Dalam salah satu perselisihan antara Lakshmi dan Narayan, Lakshmi berfikir untuk membuktikan sesuatu dan pada akhirnya ia menjadi seorang anak. Ada seorang guru bernama Ramanan. Terdapat banyak cerita berbeza bahawa Lakshmi datang untuk menguji kesetiaan Ramananda
Dan apabila dia datang untuk mengujinya, dia memberikan bunga di tangannya dan bunga itu datang dan menjadi seorang kanak-kanak. Cerita-cerita yang menarik. Mereka yang menulis tentang Kabil menulis semua perenggan ini, halaman demi halaman. Matlamat kami adalah untuk menembak. Tempohnya tidak dapat diramalkan. 144, 45,000. Tidak, ada beberapa perkara yang berlaku sebelum tu. Tahun kelahiran adalah sekitar 1440. Dia dilahirkan dalam Islam. Mereka merancang untuk menamakan bayi itu sebaik sahaja ia dilahirkan. Ia ditulis dengan autentik. Dia meminta dia untuk menamakan bayi itu, tanya ulama Islam. Dia kata ia adalah Kabil. Orang-orang datang, kemudian peganglah pada nama itu. Apakah nama kanak-kanak ini dalam Al-Quran? Kabil adalah salah satu nama Allah. Nama ini datang, mereka sangat terkejut. Nama Tuhan, itu adalah kerja syaitan. Semua perkara menakutkan bunuh kanak-kanak ini. Ini nampaknya akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Sehingga dia bahkan terfikir untuk membunuhnya. Ada sebuah cerita. Pada masa yang sama, bunyi berdesing kedengaran. Saya baru sahaja datang. Ada banyak perkara yang Tuhan telah katakan. Pisau itu tidak dipotong. Dikatakan bahawa kanak-kanak itu diiktiraf sebagai datang sebagai utusan Tuhan. Adalah sukar untuk menamakan kanak-kanak itu. Dengan cara ini, mereka datang dan cuba membawanya ke dalam pembinaan mitologi. Biarlah begitu. Dia dilahirkan dalam keluarga Muslim. Dia dilahirkan sebagai seorang Muslim. Tetapi sejak hari kelahirannya, sejak usia muda itu, sejak hari kelahirannya, sejak usia 7 tahun, pengabdiannya datang dan menjadi Rama Bhakti. Kashi adalah tempat di mana Lord Krishna dilahirkan. Dia dilahirkan di sebuah kampung di Bihar. Satu perarakan devosi sanyasi diadakan di kawasan tersebut. Kemudian mereka semua datang untuk berdoa. Ini adalah doa-doa suami. Ram sedang berlaku. Pada masa yang sama, Islam kuat. Saya tidak tahu siapa yang dilahirkan di sini. Saya akan menamakannya Harry. Saya sering berkata bahawa Ram adalah Ram. Sebagai dia mencapai usia dewasa, kami cuba mencari seorang guru. Di tengah-tengah ini, sangat menyedihkan bagi ibu bapa mereka bahawa seorang anak yang dilahirkan sebagai Muslim akan menyebut nama Ram. Semua orang Islam bercakap seperti ini. Fikirkan tentang yang ke-10, tetapi jangan risau tentang semua itu. Dia biasa datang dan menyebut nama Ram. Tetapi jika anda melihat apa yang dia lakukan, Ramanan adalah seorang guru yang hebat. Dia ingin menjadi murid Ramananda. Bagaimana anda berhubung dengan Ram? Dia seorang Muslim. Dia pun tidak akan datang. Ia tertulis dalam buku bahawa walaupun setelah diberitahu tentangnya, dia tidak melihat tanda aras di beberapa tempat. Jadi saya tidak tahu bagaimana dia akan melihatnya. Tetapi Kabir yang muda merasakan bahawa entah bagaimana Ramanan harus datang kepada kami dan menerimanya sebagai guru. Datangkan idea. Apabila Ramananda datang untuk mandi di Sungai Ganga, dia berdiri di tepi dan mengaguminya. Apabila dia bermeditasi, dia berkata, Rama, Rama, Rama. Dia memberi saya izin untuk datang. Saya telah menjadi murid Tuhan Ram. Mantra yang diucapkan di telingaku menjadi mantra Ram. Ada cerita bahawa saya datang ke sini dan berkata bahawa saya adalah seorang murid Ramanan. Satu lagi cerita adalah bahawa dia datang satu pagi dan terbaring di jalan. Dan apabila kaki Ramananda menyentuhnya, dia berkata, Allah, Rama, Rama. Apabila dia sampai ke seluruh tempat itu, dia berkata bahawa dia adalah seorang murid Ramananda dan terus menyebut Rama. Orang Hindu sangat kecewa tentang ini. Dia tidak semula jadi. Apa yang telah saya datang untuk beritahu Ramanan, si Shemva, ini telah menjadi masalah bagi ramai pengikut Ramananda. Apa benda ini? Seorang pemuda Muslim datang dan mengatakan bahawa
dia adalah murid Tuhan Ram. Betul ke? Baiklah, mari kita pergi jumpa dia. Dia pergi. Apabila dia diberitahu bagaimana dia menjadi murid saya, dia berkata, apakah mantra terhebat yang boleh anda ajarkan kepada murid-murid anda? Apakah mantranya? Ia akan dalam nama Ram. Jika seseorang ingin mencapai moksha, jika dia ingin mencapai Tuhan, mantra apa yang akan ada? Ia adalah nama Rama. Kamu menyuruhku untuk meletakkan nama itu di mulutku. Sejak itu, saya telah menjadi muridmu. Sebaik saja dia melihatnya dengan pengabdian yang mendalam, dia datang dan mengambil murid itu. Kabir juga merupakan seorang pemerintah yang sangat bijak. Ada beberapa lagi keajaiban. Itu saja yang diperlukan untuk mendapatkan keajaiban. Tetapi perkara yang mengejutkan di sini adalah bahawa Kabir telah menulis semua nota untuk apa yang telah dilakukannya. Terdapat banyak puisi yang dipanggil Dorcas. Ia tidak ditulis semasa zamannya. Inilah yang ditunjukkan oleh kebanyakan sejarah kita, bahawa wahyu daripada orang-orang bijak seperti itu tidak datang daripada catatan tulisan tangan mereka. Itulah yang Sokrates lakukan. Orang ramai biasa datang dan menyanyikan lagunya. Seorang pekerja biasa sedang menyanyi. Seorang petani biasa akan menyanyi. Ia bukan lagu rakyat yang biasa. Dia mempunyai pengetahuan tentang muzik. Dia juga seorang pemuzik yang berbakat, sangat miskin juga. Tetapi setiap kali dia muncul dalam 2 baris ataupun 4 baris, dia akan menyanyikan lagu-lagu tentang Tuhan ini, masyarakat dan juga politik. Ia sering direkodkan untuk mereka yang boleh berada di sisi sambil menyanyi. Ia kemudiannya diterbitkan sebagai sebuah buku pada abad ke-16. Apa maksudnya itu? Ramai orang menggunakan kandungan yang sama. Ini adalah tragedi yang berlaku kepada semua teks, tetapi untuk kebanyakannya itulah semangatnya. Tetapi itu sahaja yang boleh dilakukan dengan datang dan menguraikannya sebanyak mungkin, atau dengan datang dan menyusun. Terdapat juga sarjana yang mengatakan bahawa pada zaman Kabir ada buku-buku seperti itu. Lagu-lagu ini sangat catchy. Tidakkah saya sudah beritahu? Dan kemudian datang kepada Islam. Jangan beli Hindu. Tetapi apa kata anda? Pengabdian tertinggi adalah asasnya. Di manakah ketidaksamaanmu? Jika anda berdoa atas nama Tuhan Ram, anda diberkati. Itu sahaja. Dia akan melindungimu. Tidakkah Ramanan menangkapnya ketika dia berkata demikian? Pada masa itu terdapat seorang raja Muslim. Dia datang kepada Sikandar Lodi. Dia mempunyai beberapa masalah kesihatan. Ia adalah penyakit haba. Ada 2 orang sufi di sini. Ia adalah Ramanan. Muridnya adalah Kabir. Dikhabarkan bahawa mereka semua datang dan bertanya sama ada mereka mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Selalunya orang-orang suci seperti ini dilihat dalam sejarah apabila mereka datang dan memberikan arahan untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Banyak penyakit melarikan diri. Dia pergi serta-merta. Dia datang kepada Maharaja. Sikandar Lodi datang dari sana. Datanglah. Penyakitnya akan datang kepadanya. Raman pergi menemuinya. Ramanan berkata bahawa dia tidak dapat melihat pada mulanya. Dia tidak berminat untuk melihat seorang raja Muslim. Dia datang untuk berjumpa dengan Kabir. Selepas beberapa ketika, penyakitnya datang dan penyakit panas reda dan menjadi baik. Dia sangat terkejut. Jadi Kabir datang dan mengatur untuk bertemu Guru Ramanan lagi. Dia mempunyai penghormatan yang mendalam terhadapnya. Tidakkah ada penjahat pada masa yang sama? Kabir datang dan menulis nota. Tetapi inilah ceritanya. Dia sakit. Pada masa yang sama dia mempunyai seorang mentor. Hanya ada seorang raja. Raja sudah mempunyai seorang padri. Dia seorang Sikh. Dia seorang Muslim yang hebat. Namanya juga terdapat dalam lagu-lagu Kabir. Inilah yang dikatakan oleh Kabir dengan Sheikh Taqi, katanya,
ada cerita bahawa Sheikh Taki datang seperti itu dan memberitahunya bahawa dia cemburu padanya dan bahawa dia tidak langsung cemburu padanya. Satu lagi cerita adalah bahawa Kabir datang dan membawa Kabir ke mahkamah dan memintanya untuk datang dan menyembahnya. Saya tidak menyembah sesiapa selain Tuhan. Betulkah begitu? Kemudian raja yang sangat marah datang dan menghukumnya untuk melihat sejauh mana tuannya, sejauh mana dia mempunyai pengabdian kepada Tuhan, atau sejauh mana dia mempunyai sokongan ataupun aku untuk menguji. Dia telah diceritakan di sini seperti kisah Prahlad, bawa dia ke gajah. Gajah itu datang dan menyembahnya, bina di atas laut. Gelombang laut datang dan memotong pembalut, dan gelombang itu datang dan membawanya sehingga dia berbaring di atas katil. Terdapat 50 ujian seperti itu. Hanya ada 3 ujian yang mungkin. Kerana saya katakan bahawa saya telah keluar dari gelombang di mana Kabir datang dan bercakap mengenainya. Terdapat beberapa puisi mengenai subjek ini. Saya rasa ia mungkin boleh berlaku. Perkara seperti itu telah berlaku. Ia adalah peluang untuk orang ramai datang dan meletakkan kepercayaan mereka kepadanya. Adakah anda akan kembali? Bagaimana dia lulus ujian? Dia mempunyai kerohanian yang hebat. Dia mendapat tempo itu. Suara dia agak kuat. Dia tidak percaya pada keajaiban. Saya tidak percaya pada yoga. Dia tidak percaya kepada meditasi. Berdoalah kepada Tuhan. Dia nampaknya menekankan pada satu agama devosi yang merupakan gerakan devosi yang intens secara keseluruhan. Menurutnya, semua jenis ritual datang dan pergi dengan sangat kuat. Ini adalah beberapa puisi kami. Bagi Kabir, beliau dilihat oleh orang Islam sebagai seorang wali sufi. Ramai orang seperti itu pada masa kini. Dia nampaknya telah dipengaruhi oleh idea-idea mistik Parsi seperti Jalaluddin Rumi, Hibish, Atta dan Saadi. Mereka telah mempengaruhi pemikiran India. Begitulah cara kami meneruskan perjalanan kami. Dia berkata, Tuhan Ram adalah anak Tuhan. Tetapi dia membuat beberapa kenyataan yang mengejutkan. Anda tidak boleh pergi ke Kaabah dan melihat Allah. Atau anda tidak boleh datang dan pergi ke Kailasa dan melihat Tuhan. Anda tidak boleh pergi ke sana. Tuhan sangat dekat. Orang biasa atau mereka yang boleh bekerja pada tahap yang lebih rendah boleh dengan mudah melihat Tuhan. Tuhan berkata bahawa dia adalah seorang yang sangat sederhana yang menunjukkan dirinya kepada orang miskin. Al-Quran dan para Nabi hanyalah kata-kata. Kerana anda tidak dapat melihat Tuhan, tetapi ia mengejutkan. Di mana apa anda katakan ia sama di Kasyif. Katakan kepada saya, Al-Quran mengatakan begitu. Dan itu hanya kata-kata. Cakap tentang Hindu, semua cerita kamu hanyalah kata-kata. Anda tidak boleh melakukan apa-apa dengan mereka. Anda tidak boleh pergi menunaikan haji dan melihat Tuhan. Atau mungkin anda telah berdoa sepanjang masa. Anda tidak dapat melihat Tuhan atau anda tidak dapat melihat Tuhan walaupun anda meninggikan suara. Buang semua kepalsuan spirituality ini. Inilah jenis puasa yang dikecam oleh puasa Ramzan. Tiada apa yang boleh menandingi itu. Ini adalah beberapa kaedah latihan yang dibangunkan oleh manusia. Mengganggu badan. Tubuh ini dikenakan pelbagai penyeksaan. Tubuh ini merindui Tuhan. Kerana anda tidak dapat melihat Tuhan. Mereka telah mengambil apa yang ada dalam Islam melalui penyembahan lampu yang kita lakukan atau padiatra yang kita datang dan lakukan, memanggilnya sebagai agama tradisional pengabdian kita. Dia mempunyai kepercayaan penuh terhadap Hindu. Anda tidak boleh melihat Tuhan melalui perkara-perkara ini. Jika anda ingin melihat Tuhan, tidak boleh ada diskriminasi. Dan apa yang anda diskriminasi? Diskriminasi mengikut kaum. Diskriminasi kasta. Mendiskriminasi berdasarkan warna kulit. Diskriminasi dalam pelbagai bahasa.
bagaimana anda boleh melihat Tuhan dengan diskriminasi seperti ini dalam fikiran anda? Mengetahui atau memahami Tuhan adalah satu keadaan cinta yang datang dan melihat semua perbezaan ini sebagai sama. Mari kita pergi sayang, beritahu banyak kawan. Apa itu sayang? Adakah mungkin untuk mencapai status ini? Adakah anda mampu mencipta kebencian? Tahap tertinggi kerohanian adalah cinta tanpa kebencian. Dia datang ke sana dan menangani beberapa perkara yang penuh kebencian dalam Islam dengan ketegasan yang sama. Lihat betapa relevannya falsafah hari ini. Apabila dia muncul dengan falsafah yang mengelakkan konflik atas nama agama, dia datang sebelum itu dan bertanya, siapa kamu semua? Adakah anda benar-benar jatuh cinta dengan Tuhan atau anda mahu jatuh cinta dengan Tuhan? Tenangkan fikiranmu. Itu adalah suara marahnya. Atas dasar ini, kami terkejut melihat Dorcas dan karya-karya lain beliau. Bagi Kabir Das, dia tidak berpura-pura menjadi seorang sanyasi. Bukan semua merungut dan merungut. Islam tidak menafikan dirinya sendiri. Dia memakai topi. Sandalwood untuk diletakkan padanya, dan sebagai garis lurus, ia adalah sandalwood, mewakili Vaishnavisme. Dia sedang memakai baju tidur. Dia seorang Muslim. Saya tidak boleh kata saya seorang Hindu. Dia seorang yang sangat berkarakter. Dia bukan ahli sepenuh masa. Dia berkahwin. Dia juga bersetuju untuk mengahwininya. Terdapat banyak cerita tentang itu. Seorang gadis bernama Lohi datang dan nampaknya dia telah datang dan berkahwin. Lohi adalah seorang murid. Anda telah bertemu di tempat lain. Tiada apa-apa yang dipanggil perkahwinan untuk mereka berdua. Itu banyak maknanya. Lohi datang dan dianggap sebagai isterinya. Mereka mempunyai 2 orang anak, seorang anak perempuan. Kamal adalah seorang budak lelaki. Apabila Kamal berkata perenggan ni, dia berkata satu baris. Ada satu baris dalam guru Grand Sahib. Saya telah rosak kerana Kamal dilahirkan. Kabir dilahirkan sebagai Kamal. Dia berani menambah perkara sebegitu. Itu boleh diperdebatkan. Tetapi saya juga memahami keperluan keluarga. Dia hidup di atas garis kemiskinan, pakaian harian. Datanglah dan berbelanja, bawa pakaian dan urus keluarga. Tetapi apa yang dia buat dengan pakaian yang dia pakai? Saya juga datang dan mengagihkan makanan kepada semua penyembah. 1 hidangan sehari, 2 hidangan sehari. Dia memberitahu ibunya bahawa dia mahu separuh daripada pakaiannya. Tidak, bahkan keseluruhannya pun tidak. Ia juga boleh dikatakan bahawa ini adalah ujian untuk penyembah. Jadi dia pergi. Dan kemudian dia tiada makanan. Apa itu keluarga? Pulanglah ke rumah dan berdoalah kepada Tuhan. Adakah seseorang di Kushi itu yang membawa troli dengan banyak bahan penyediaan makanan dan memasaknya di rumah anda seperti ini dan menjadikannya sebagai katil untuk rakan serumah anda? Dia telah banyak membantu. Dia berkata bahawa seorang lelaki datang ke rumah dan berkata bahawa dia telah tidur banyak. Itulah yang dikatakan oleh ibumu. Semua benda itu sudah ada di sini. Jadi dia mendapat tahu Tuhan tidak meminta bantuan seperti itu. Dari mana dia dapat wang itu? Dari mana makanan itu datang? Tuhan telah memberikan. Biarlah ada satu pihak. Dia melayan semua orang dengan ekonomi yang dimilikinya. Dia memberi makanan kepada orang miskin dan yang tertindas. Melihat ini, dikatakan bahawa para Brahmana menjadi cemburu. Jika anda melihat betapa cemburunya anda, tidak kira jika anda meminta orang-orang kasta rendah untuk makan di rumah. Jangan begitu. Dia hanya memintanya. Jadi ada banyak cerita tentang bagaimana dia menyediakan wang supaya kamu boleh datang suatu hari untuk membelinya. Sangat sukar untuk membawa wang dan memberi makan kepada mereka. Apabila dia datang ke sini, walaupun menghadapi pelbagai kesukaran, dia tidak berhenti menyebut nama Rama. Dia datang sebagai seorang penyembah Tuhan Rama dan mula melihatnya. Apabila saya pergi dengan cara ini,
saya tidak pergi ke Mekah dan Madinah. Saya hanya mahu mandi di Ganga di sini. Apabila dia berkata bahawa ia adalah sungai Hindu, dia berkata bahawa dia datang supaya orang ramai menyedari bahawa Tuhan telah datang dan berada di mana-mana. Kita juga perlu melihat bahawa dia telah datang dengan elemen Islam dan dia telah datang dengan gaya mistik sufi, dan dia telah meletakkan puisi-puisinya di situ, iaitu adalah perlu untuk menggabungkan ciri-ciri umum kedua-dua agama ini dengan cara tertentu. Muhammad tidak peduli tentang itu, atau dia tidak begitu mengambil berat tentang paderi-paderi agama lain yang mungkin ada di sini atau Bhagavad Gita. Tiada siapa yang risau. Apa yang perlu disertakan, mengetahui keperluan ini, kita lihat bahawa dia telah datang kepada orang biasa dan menyebarkannya. Apabila dia berkata demikian, itu bermakna dia tidak menerima perbezaan kasta. Terdapat 6 aliran falsafah di India. Dia tidak nampak menerimanya. Dia nampaknya hanya mengajar tentang pengabdian yang tulus. Tiada siapa yang datang bercakap dengannya seperti itu. Selalunya, pemikir revolusioner seperti ini mudah diterima oleh mana-mana masyarakat. Dia datang ke satu tempat dan pergi mandi. Kemudian beberapa orang Brahmin datang. Airnya keruh. Dia membawa air dalam kotak kayu. Minumlah. Malangnya, ini tidak boleh dilakukan. Dia mengambil air dari sungai Ganga dan kemudian dia mendengar lagu itu. Jika anda bertanya kepada saya, bahkan tubuh ini telah disucikan oleh air sungai Ganga dan saya telah menyimpannya di dalam tubuh. Ia suci. Kamu pun tidak menganggapnya suci. Dengan kepercayaan apa kamu mandi di perairan Ganga? Dia bertanya. Muka mereka bengkak. Dia bertanya banyak soalan logik. Spirituality, saya rasa ia adalah salah satu elemen yang paling penting yang datang dan pergi dalam diri. Ia masih sangat relevan hari ini. Kalau tidak, saya rasa bahawa penglihatan palsu dan kepercayaan agama palsu tidak akan pernah datang ke sini. Datang dan lihat cahaya ini. Cahaya itu pasti berguna. Saya percaya dia pernah berkata, saya tinggal di kalangan para sadhu. Ia seperti hujan di awan. Roh-roh itu adalah jiwaku. Saya adalah kehidupan mereka. Saya beku dalam kehidupan sadhu seperti ghee dalam susu. Dia telah berkata bahawa saya bersama para sadhu seperti haruman bunga. Jadi, dia berkata bahawa terdapat satu intipati yang sama bagi semua sadhu sebagai sadhus dan bukan sebagai sadhus. Ada satu lagi cerita tentangnya, ada banyak kelahiran yang berbeza. Dia berada dalam situasi yang berbeza. Dia dilahirkan pada tahap yang tinggi. Pada masa itu, ramai orang datang dan mendaftar bahawa mereka telah menerima pelbagai berkat daripada Tuhan. Beberapa penganut menyembahnya sebagai penjelmaan Tuhan. Sehingga hari ini, atas nama Kabir, beberapa institusi telah ditubuhkan dan sejak itu, Kabir Fan telah dipanggil. Menyanyikan lagunya bermakna meraihkan hari lahirnya dan terdapat ramai orang yang mengatur kehidupan mereka mengikut jalan yang ditunjukkan. Sehingga kan setiap tahun dia datang ke semua festival industri dan menarik ramai orang. Dikatakan bahawa Bhagwan Das adalah satu dengan Kabir Dos. Dikatakan bahawa dialah yang datang dan menghafal lagunya dan kemudian menulis kira-kira 600 lagu di bawah nama Gaya, dan kemudian koleksi itu muncul di bawah nama Bijak. Semua bahas yang boleh ditulis dalam 2 baris ini datang kepada itu dan berkata Dokas. Dikatakan bahawa walaupun kompilasi-kompilasinya telah muncul, ia akan muncul kemudian setelah bertahun-tahun selepas kematiannya, 20 tahun, 30 tahun kemudian. Jika anda melihat apa yang menjadi titik utama ini, apa corak puisi-puisinya, kata Kabiran. Hei kawan, dengar cakap aku. Dia menulis dengan nada seperti itu. Dia bertanya sama ada mereka adalah orang Islam. Melihat kepada orang Hindu, orang Brahmin,
Mereka biasa menerangkan segala-galanya seperti ini dan kemudian dia datang dan bercakap seperti arahan. Dia bertanya kepada orang Islam, Islam adalah untuk lelaki. Kita tahu bahawa organ lelaki akan datang dan dipotong sedikit. Mengapa anda melakukan ini? Adakah anda tahu apa itu agama? Mungkin itulah cara Tuhan mahu manusia menjadi. Dia kata dia akan menghantarnya. Ini adalah kritikan yang sangat kuat. Dia akan menghantarnya jika dia mahu. Siapa kamu semua? Melakukan apa yang dia katakan, walaupun mereka melakukannya, status apa yang boleh diberikan kepada wanita. Dia sedang menangani masalah itu secara fizikal. Lihatlah ketika Kabir Das datang hampir 600 tahun yang lalu dan berkata dengan kuat, anda tidak boleh mendengar semua ini lagi kerana harapan telah hilang. Dia sedang memecahkan kepercayaan-kepercayaan itu. Dia bertanya kepada para Brahmana, kau yang buat lopa itu, apa yang wanita pakai? Semua lelaki tergolong dalam kasta Brahmin. Bagaimana pula dengan wanita? Apakah status wanita dalam agama? Ini adalah soalan yang melibatkan kedua-dua penganut Hindu dan Muslim. Jadi, jika anda berfikir bahawa semua orang adalah sama dalam ciptaan Tuhan, anda sedang mencipta diskriminasi ini. Jangan jadi hamba kepada tradisi. Tradisi tidak akan ditinggalkan. Keberanian untuk memulakan perjalanan baru. Jangan takut. Ini adalah watak pemberontak. Apakah soalan apabila berkaitan dengan tradisi baru? Apa soalan lain? Terdapat ikan dan katak di Sungai Gangga selama bertahun-tahun yang boleh membuat seseorang berdosa dengan berendam di sungai tersebut. Semua itu akan hilang jika semua haiwan yang tinggal di Ganges pernah pergi ke bulan. Mereka pasti akan mandi. Adakah anda fikir dosa anda akan diampunkan? Apa benda karut ini? Orang bijak berkata bahawa anda akan memahami soalan-soalan yang saya tanya. Apabila kita bercakap tentang penyembahan berhala, apakah keadaan batu yang diukir dengan pahat yang dibuat oleh berhala untuk datang kepada anda untuk pengampunan dosa atau untuk datang dan mendapatkan keselamatan? Siapa yang membuat patung itu? Banyak gambar, banyak lukisan, banyak sumber mengatakan perkara yang sama. Kami hanya tutup mata dan berdoa. Seseorang telah memikirkannya dengan mendalam dan melakukannya. Selepas itu, archer tersebut diketepikan dan mantra dia diletakkan padanya dan ia mencapai status yang berbeza. Tanya saya apa? Adakah itu akan membuahkan hasil atau adakah ia si artis? Tanpa memikirkan semua ini, kamu datang ke sini dan hanya mempunyai kesetiaan ini. Apa yang dia kritik adalah bahawa kesucian hati adalah perkara utama. Kecuali dengan mengajar Al-Quran dan Veda tanpa mengetahui maknanya, anda pasti tidak akan mendapat rahmat Tuhan. Hanya dengan penyucian seseorang dapat mencapai rahmat Tuhan, iaitu semangat kasih sayang untuk semua dengan persaudaraan yang bebas dari kebencian. Ini akan datang dalam jalan pengabdian dan teruslah mengatakannya. Berdoalah sentiasa. Bagi dia, tiada usaha yang lebih besar. Dia sedang menyebut nama Ram. Ram berkata, itulah perkara utamanya. Apa persiapan untuk itu? Minda mesti bersih. Tidak ada keinginan untuk harta benda. Tidak boleh ada diskriminasi. Tidak seharusnya ada sebarang perbezaan. Semua kualiti yang boleh kita katakan seperti ini harus datang dan berada di bawah. Dan saya rasa itu mungkin. Dia telah mengemukakan banyak soalan melalui puisinya, tetapi apakah asas falsafahnya? Falsafahnya adalah untuk berenang di lautan kelahiran dan tunduk kepada Tuhan. Ia memerlukan pengabdian, hati yang suci dan kasih sayang untuk semua. Ceritakan kepada saya tentang ini. Apabila bercakap tentang peranan seorang guru, ada banyak yang boleh dikatakan. Dia tidak gagal menyebut bahawa guru Natarla ini akan menjadi guru Natar palsu. Guru ini adalah yang akan menghilangkan ketakutan itu daripadamu
Apakah ketakutan terhadap kematian? Ia adalah paderi yang baik yang datang dan membuat kita sedar bahawa kematian adalah pembukaan untuk sesuatu datang dan menyertai Tuhan. Dia juga berkata bahawa anda perlu datang dan mengenal pasti guru yang tepat. Dia juga berkata bahawa Kabir telah datang dan sedang dalam perjalanan. Saya lihat bahawa dia secara tidak langsung berkata untuk menerima dirinya sebagai guru. Kami telah melihat bahawa terdapat gerakan hari ini untuk menganggapnya sebagai guru dan mengikuti jalannya. Terdapat pengikut Kabir, itulah sebabnya orang Sikh boleh datang ke sini dan mengatakan bahawa mereka telah membawa lagunya ke dalam Guru Granth Sahib mereka. Sangat penting untuk takut kepada Tuhan. Jika anda takut kepada Tuhan, semua ketakutan lain akan hilang. Kita mempunyai banyak ketakutan dalam hidup dan ia adalah ketakutan untuk membuat kesilapan. Jika anda tidak takut kepada Tuhan, anda tidak akan membuat kesilapan ini. Kerana Tuhan itu bersih. Apabila kita datang kepadanya dan takut kepadanya, kita tidak cuba melakukan kesilapan lain. Oleh itu, jika kita takut kepada Tuhan, ketakutan yang lain akan meninggalkan kita. Jika tiada rasa takut kepada Tuhan, ketakutan lain akan mengelilingi anda. Begitu banyak kesukaran dalam hidup ini mesti diatasi dengan ketakutan. Anda harus takut kepada Tuhan. Kebimbangan bukanlah ketakutan yang segera. Ia adalah cerminan kejujuran. Panduan satu-satu untuk berhati-hati hidup di sini sebagai jiwa yang suci. Takut adalah satu kuasa. Jadi, mereka yang berada dalam keadaan hidup yang benar tidak perlu datang dan mengamalkan sebarang jenis ritual kitab suci, malah tidak memerlukan Al-Quran. Anda tidak memerlukan muzik. Saya rasa itu idea yang baik dan saya rasa itu idea yang baik. Apapun yang dia katakan, bakti-bakti, dia terus bertanya semua soalan tentang jalan pengetahuan di pihaknya adalah difahami bahawa dia telah datang dengan idea revolusioner dalam salah satu puisinya dan telah menyampaikannya melalui puisi. Terdapat juga terjemahan lagu-lagu Kabir ke dalam bahasa Tamil. Buku ini telah ditulis oleh Kabir Parasnath Tiwari. Adapun Jaba Kesan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Tamil dan diterbitkan oleh National Book House of India. Ia adalah sebuah buku kecil. Ini sangat bagus. Apa kata penulis asal Parasnath Tiwari? Kami hanya mengambil puisi asal. Saya ingin memberitahu anda beberapa perkara kerana saya tidak tahu sama ada saya boleh datang dan mengatakannya dengan kehidupan yang sama. Akan lebih baik jika mendengar dalam bahasa asal. Namun, ia sedikit lebih baik dalam Tamil. Mari kita lihat beberapa lagu. Saya gembira untuk membina sebuah rumah. Saya membina diri saya sendiri. Jika anda melihat diri anda sendiri dan melihat orang lain, semuanya adalah sama. Inilah cara untuk mencapai narahari. Kedua-dua kebanggaan dan keangkuhan akan jatuh. Falsafahnya sangat jelas. Jangan risau, jangan ada karma. Jika kita melihat dengan adil, maka kita pasti boleh mencapai narahari hari. Dalam ilusi ini, ia akan datang dan mengatakan falsafah Vista et Advaita atau falsafah Vice and Ava. Tetapi dia datang dan dia bekerja. Anda perlu menyingkirkan ilusi ini. Seterusnya, nyanyikan nama dan sifat Rama. Jangan ragu, Kabir berkata, kedua-dua moksha dan moksha boleh dicapai. Dan saya rasa itu sangat bermakna. Dalam kes ini, jika anda tidak menyanyikan nama dan sifat Rama, maka anda akan menjadi seperti tenaga Kundalini. Dia berkata dia mahu berbaring di atas teratai. Nama Rama adalah kunci kepada semua ini. Bakti adalah kunci kepada pengetahuan. Menjadi alat pengabdian. Dia berkata bahawa instrumennya adalah nama Rama. Jika ini keadaannya, jangan panik. Bharati berkata, goncangkan ketakutan itu, anda akan terpesona. Adakah anda takut akan kematian?
simpan pedang itu. Peranan tradisi dan tradisi. Nama keluarga. Lipat di sekitar leher. Tradisi dan tradisi. Nama keluarga. Lipat di sekitar leher. Apabila anda sudah separuh jalan, seluruh dunia tersenyum kepada anda. Nama Tuhan Ram adalah suci. Kabir berkata, jangan tinggalkan nama, kamu naik dan turun. Ini adalah dunia yang sangat buruk. Hanya dengan nama Rama, kita mempunyai peluang untuk bangkit walaupun kita jatuh. Mengapa saya telah mengatakan begitu banyak tentang pengabdiannya? Mengapa saya telah memberitahu anda melalui puisi-puisi ini bahawa dia menyediakan model alternatif yang sangat mudah untuk datang ke sisi falsafah ini dan mengkritik. Ceritakan saya yang lain. Kualiti seorang tukang tembikar adalah dia menggali satu jenis tanah dan membuat pelbagai jenis periuk. Dia meletakkan loceng dan cincin dalam satu. Dia memberikan yang satu lagi. Bagi sesetengah orang, ia adalah perkara kecil. Sesetengah yang lain tidak. Bagi sesetengah orang, ia adalah mimpi ngeri. Beberapa yang lain di atas sofa. Kancan berkata bahawa jika wang itu berada di tangannya, dia akan menutupnya. Jika tongkatnya jatuh di tengkorak, maka akaun juga akan dipotong ringan. Kabir berkata, soalan yang baik itu satu pembohongan. Dia bahkan menanggalkan pakaiannya. Dia akan menanggung kesusahan. Itu adalah perkara-perkara yang boleh kita bincangkan. Adakah anda mempunyai lagu-lagu dan gambar-gambar itu? Apa gunanya mencipta model seperti ini? Apa yang kamu katakan ketika kamu berada di sini? Dalam perjalanan ke atas, dia datang ke kedai pajak dengan jarum di telinganya dan memberitahu saya gayanya. Terdapat begitu banyak perkara yang muncul dan kerohanian itu telah datang untuk membaca keajaiban kita. Jadi dia berdoa kepada patung orang India dan Turki yang pergi menunaikan haji. Yogi membesar dan mati. Tiada siapa yang akan tahu kisahmu. Penyair Chetan Kedar pergi ke Sanyasi dan menulis puisi. Dia membunuh Jaina dengan memusnahkan Merak. Tiada siapa yang mengenali anda. Dia mati kaya, dia menguburkan emas dan membaca kitab suci. Lihatlah keindahan itu. Semua tanpa nama Rama. Lihatlah tubuh itu. Harikin bangkit tanpa nama dan tiada siapa yang akan mendengar kabir. Inilah yang berlaku kepada Tukul yang hanya membuang masa. Dia penuh dengan kebenaran dalam puisinya, kira-kira 150,000. Dia mungkin berumur 70 tahun, tetapi ada ramai yang tidak bersetuju. Kisah ini berusia 79 tahun. Dia meninggal pada usia 90 tahun. Apa yang dia lakukan dalam tempoh ini adalah berpindah ke sebuah bandar bernama Makkah di daerah Basti. Makkah, dia mengumumkan bahawa dia akan mengakhiri hidupnya di situ melalui lagunya. Berita bahawa dia akan mati, kita akan bercakap tentang kematian kemudian. Sebaik saja berita tentang kehilangannya diketahui, ramai orang datang melawatnya. Raja-raja dari kawasan kejiranan datang. Yang paling penting adalah Raja Kashinagar. Ramai penganut Hindu datang ke sini untuk menyembahnya. Terdapat juga ramai orang Islam. Nawab Bijli Khan datang dan menyertai orang-orang Islam. Pada masa itu, apabila sekumpulan besar orang datang, semua raja-raja ini datang untuk memberi mereka makanan, dan apabila sejumlah besar orang datang untuk memberi mereka makanan, mereka berkata bahawa raja-raja akan datang untuk membantu mereka. Mereka telah melakukannya. Terdapat begitu ramai orang yang datang dan pergi semasa dia berada di sana. Ramai kawan, orang dan pengikut yang mengikuti dia. Dan dia hanya terus bernafas. Sebaik saja dia tiba di sini, tempat itu kosong. Dia mungkin mahu datang ke sini dan menghabiskan fasa terakhirnya dalam kesunyian. Itulah sebabnya dia datang ke sini. Apabila anda datang ke sini, terdapat dua tafsiran. Dalam keadaan ini, dia pergi ke rumah seorang petani miskin dan mengunci dirinya di dalam sebuah bilik. Dan itu adalah kali terakhirnya.
Ada yang mengatakan bahawa sementara semua orang menunggu dengan cemas untuk mengetahui bagaimana dia akan mati, mereka melihat cahaya di langit dan menyedari bahawa dia telah hilang. Teks lain mengatakan buka bilik ini selepas 2 hari. Dia berkata bahawa anda akan memahami langkah terakhir saya. Ini agak munasabah. Jadi, apa yang akan berlaku selepas dia mati? Ada satu lagi masalah. Menguburkan mayat si mati, adakah kamu membakar? Kashi Raja dan beberapa orang Hindu berkata bahawa kami akan membakar mayat ini mengikut dharma Hindu. Apa kata Nawab Bhishtikan dan tenteranya bersama-sama? Kami akan menguburkannya mengikut Islam. Terdapat pertengkaran sengit antara mereka berdua. Mereka berkata bahawa pada ketika itu mereka diminta untuk mengundi dengan cara yang pelik dan mereka bertindak mengikutnya. Apa yang undi itu katakan adalah, ia mengatakan cuba masuk ke dalam bilik tersembunyi dan lihat, dan anda akan faham. Saya tidak tahu jika itu mungkin. Jadi mereka pergi dan membuka bilik itu. Beberapa bunga dan beberapa pakaian ini adalah sekeping kertas kecil di atasnya. Itulah kepingan itu. Bunga-bunga mekar. Saya tidak nampak lelaki itu. Dia hilang dari situ. Ini dipanggil jalur. Nampaknya perkara yang sama berlaku kepada Ramalinga. Dia berjalan ke dalam sebuah bilik. Kita akan lihat siapa yang membuka mulut, dia hilang. Nampaknya dia telah datang dan pergi melalui lembah ini. Itulah yang dikatakan dalam nota-nota itu. Apa yang anda lakukan sekarang? Dia membawa beberapa bunga dan sekeping kertas. Baki bunga-bunga dan tuala itu datang kepada Kasih Raja dan dia mengambilnya serta menghiasnya selepas menunaikan solat. Begitulah kematiannya berlaku. Selepas kematiannya, sedikit demi sedikit tulisan-tulisannya dikumpulkan dan direkodkan seperti yang saya sebutkan sebelum ini. Ia sebuah buku. Cetakan itu ada di belakang. Kabir-kabir datang ke situ dan meletakkan pelbagai salinan dan mereka mengikutinya. Mereka masih meraihkan hari jadi kabir. Dorcas Kabir datang dan dinyanyikan. Oleh kerana ia disampaikan dalam bentuk muzik, ia terakam dalam ingatan semua orang. Begitu juga ada orang yang datang dan bercakap serta menyebarkan prinsip-prinsipnya sehingga hari ini. Terdapat sebuah agama devosi yang dipanggil agama Dadu di Rajasthan. Mereka telah menyusun karya 5 pendeta dan menjadikannya sebagai kitab suci nyanyian mereka. Buku itu datang dan lagu-lagu Kabir datang dan dia datang dan menyatukannya. Ia dikenali sebagai Panchavani. Katakanlah ini, puisi-puisi ini dikenali sebagai puisi berima. Ia ada di situ. Selepas itu, dokasnya yang penting di Shantiniketan datang dan dikumpulkan menjadi buku. Sebuah buku telah diterbitkan oleh Sabha Kempen yang akan datang dan tinggal di Bandar Kashi. Semua ini bermula pada tahun 1880-an. Jadi lagunya mula tersebar ke merata-rata. Selalunya mereka yang mungkin mempunyai semangat intelektual yang ingin menganalisis wacana-wacana agama ini secara rasional atau yang ingin menjalankan pencarian mereka atas nama agama atau kerohanian sering datang dan berfikir tentang bagaimana untuk menghapuskan konstruk atau mitos ini dan hanya melihat kebenaran. Dan saya fikir perkara yang penting adalah bahawa kritikan dan sajak-sajak itu adalah panduan yang sempurna untuk itu. Apa yang mengejutkan saya ialah dia datang atas nama Tuhan Rama dan menggabungkannya dengan cara hidup sederhana yang boleh dikatakan dalam falsafah Hindu dan Tuhan yang sama yang boleh dikatakan dalam Islam. Tidak perlu dua orang datang ke sini. Kedua-duanya adalah cinta sejati kepada Tuhan. Dia berkata untuk mempercayainya dengan hati yang penuh kasih. Saya rasa itu adalah sumbangan yang sangat penting pada masa itu. Ia juga merupakan sumbangan yang revolusioner. Saya belum membaca semua puisinya.
kawan-kawan ada situasi di mana diragui sama ada anda boleh membacanya dalam tempoh ini. Hanya satu permintaan kawan-kawan, apabila saya bercakap tentang sumbangan tokoh agama atau spiritual dalam konteks keagamaan seperti ini, saya boleh memberi penghormatan yang sewajarnya kepada sumbangan mereka dan mengkritik mereka. Ia pasti akan. Masa telah berubah. Kami telah bercakap tentangnya ni selama beratus-ratus tahun. Masa, kemasyarakat, politik dan sains semuanya saling berkait. Kita akan menghormati saat itu. Saya rasa adalah penting bahawa rakan-rakan yang boleh memberi komen mengenainya atau rakan-rakan yang boleh menyiarkan komen datang dan memberi penghormatan yang serupa. Dan hanya datang untuk merakam kritikan mereka dengan cara yang beradab. Kerana domain Sirkar Studio telah tiba dan ia sedang dibina oleh anda secara semula jadi. Ramai orang datang dan menyumbang, komen dan maklum balas sangat dialu-alukan. Itulah sebabnya hanya segelitir orang menggunakan kata-kata yang sangat keras dengan cara yang paling beradab. Kita masih dalam keadaan yang sangat teruk. Kami melakukan semua perkara ini sebagai panduan dan anda mungkin akan merasakannya. Terima kasih atas sokongan berterusan anda dalam membuat video-video ini. Saya akan berjumpa lagi dengan anda dalam video